Baru-baru ini timbul kabar angin mengatakan penyerang berbisa Buriram Guillermo B. Sodi berkemungkinan besar ke JDT, sementara Arif Aiman kembali dalam radar Kawasaki Frontale. Dakwaan ini timbul selepas B. Sodi memuat naik beberapa keping foto bersama keluarga bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur minggu lalu sekaligus meraih perhatian peminat. Apalagi pemilik JDT Tunku Ismail sebelum ini mendakwa bahawa pihaknya akan membawa masuk 2 orang pemain dari Brazil manakala seorang lagi adalah dari Portugal untuk musim hadapan. Guillermo B. Sodi yang berasal dari Brazil sememangnya cukup dikenali para peminat bola sepak di rantau Asia Tenggara apabila pemain berusia 27 tahun ini dilihat begitu tajam di hadapan pintu gol lawan dengan mencetak 80 gol dan melakukan 15 bantuan jaringan dalam 104 penampilan buat Buriram United. Sementara itu pemain sayap JDT Arif Aiman Hanapi kembali muncul dalam radar kelab gergasi Jepun Kawasaki Frontale. Jurulatih Kawasaki mengakui bahawa Arif Aiman merupakan pemain yang sedang diperlukan pasukannya untuk memperkuatkan pasukannya untuk musim depan.